Dengan satu lepasan anak panah, maka bermulalah kemeriahan Hari Kokurikulum SMK Gua Perahu Indah bagi tahun ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari yang dinanti-nantikan ini bukan sekadar dibuka untuk warga sekolah, malah turut dibuka kepada warga luar untuk sama-sama memeriahkan Hari Kokurikulum ini. Sekolah dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan, aktiviti yang best dan suasana yang ceria dari setiap sudut sekolah. Dari pagi lagi, pengunjung tidak melepaskan pulang untuk menikmati suasana yang happening ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Tentang Hari Kokurikulum, antara benda yang paling ditunggu untuk buka mestilah bus makanan kan. Macam-macam jenis jualan yang disediakan daripada hasil kreativiti guru dan murid. Semuanya sangat menarik. Selain itu, kawasan sekolah juga dipenuhi dengan pelbagai aktiviti. Ada yang seram, ada yang gembira dan juga ada yang mencabarkan. Pendek kata, semua orang boleh pilih pengalaman untuk merasainya sendiri. Sekarang ni, jom ikut saya, kita tengok bus makanan yang ada dan juga aktiviti menarik yang berlangsung di sekolah. Wah, mudah betul bahagian makanan ni. Macam-macam pilihan ada. Dari makanan tradisional sampai ke snack moden. Semuanya nampak sedap gila. Yang bestnya, walaupun suasana panas, semangat pelajar kita tetap membara. Semua tengah sibuk melayan pelanggan dengan senyuman. Inilah yang kita nak tengok. Semangat kerjasama dan kreativiti. Bukan sahaja makanan sedap, tapi sambil tu dapat support kawan-kawan juga. Dan yang paling penting, perut pun kenyang. Bersama dengan saya, Cikgu Mariati sebagai penyelaras untuk game e-sport kita. Teacher, kenapa game Mobile Legends dengan PUBG dipilih untuk pertandingan e-sport kita ni? Sebab apa? Sebab game Mobile Legends dengan PUBG ni game yang famous. Yang pertandingan ni sampai ke international level lah. So ramai budak yang main. Dan dia juga request daripada student yang lain lah. So apa format untuk pertandingan ni? Adakah dia jalankan secara individu ataupun berkumpulan? Okay, Mobile Legends dengan PUBG dua-dua dijalankan secara berkumpulan. Kalau Mobile Legends dia 5 ahli dalam satu kumpulan, PUBG pula 4 ahli dalam satu kumpulan. Terima kasih teacher. Sama.
Akan ada jump scare belah sini. Akan ada. Masa tak jadi. Gila. Aku tak jadi scare. Okey dah. Kacau ke? Okey, mana? Mana? Okey dah. Udah. Janganlah. Kenapa tak jadi? Penat tau dah aku nak rekod. Oh, ini kekejar-kejarnya. Baiklah, bersama dengan saya Cikgu Aini sebagai penganjur rumah hantu untuk hari kokurikulum kita pada tahun ni. Baik Cikgu, dengan cerita rumah hantu tahun ni dapat jualan yang tertinggi. Boleh lah, Alhamdulillah. Selepas tolak modal barang, gaji pekerja adalah untung sikit-sikit. Sebenarnya rumah hantu ni ada tema khas ataupun konsep istimewa ke untuk tahun ni? Konsep khas tu macam ni, kita gunakan elemen seram, okay? Macam hiasan kreatif, okay? Macam lampu yang malap. Kemudian kita ada kesan-kesan darah, okay? Kita letakkan di baju-baju baby. Kemudian kita ada prop-prop macam prop hantu. Okay, kemudian kita ada patung untuk hantu-hantu ni lah. Okay, dan juga kita ada elemen kejutan. Okay, macam jump scare, jalan berliku. Okay, dan watak hantu daripada student sendirilah yang buat elemen-elemen terkejut lah kepada pelajar yang masuk. Ada strategi khas yang digunakan untuk menarik minat pengunjung masuk ke rumah hantu kita ni kan Cikgu? Okey, kita ada buat poster digital. Kemudian kita blast dalam grup WhatsApp kelas. Okey, kemudian kita buat war-warkan di perhimpunan. Okey, tarik minat pelajar untuk datang. Kemudian kita juga ada bantuan daripada anak-anak cikgu lah yang sekolah berdekatan sini untuk war-warkan kepada pelajar di sekolah diorang macam sekolah SKSI, SKGP untuk datang ke sini lah beramai-ramai untuk meriahkan karnival kita. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, sama. Bersama dengan adik-adik yang beli makanan dari booth yang menarik. Okey adik-adik, dia makan apa adik? Marshmallow. Marshmallow. Sedap tak? Sedap. Dia nak orang lain beli juga ke tak? Nak. Jom kita beli marshmallow. Yeay. Sekarang ni siapa ada di booth kebab dan jejaka idaman. Okey cikgu. Ya. Apa menarik tentang kebab ni? Okey. Kebab ni kita guna daging dari Timur Tengah. Daripada Arab. Wah. Spesifik ya. Daging yang lembut. Diperap. Ramai-ramai sini orang. Ni kata candy ni detail terperinci, tak ada nak ranjau ya. Kata candy ni cikgu jaga hiasan. Ini jual RM1-2 saya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bersama dengan saya Cikgu Muhammad Faiz selaku penyelaras hari kokurikulum pada tahun ini.
Baiklah cikgu, apakah objektif utama sambutan Hari Kurikulum kita pada tahun ini? Okey, Hari Kemuncak Kurikulum pada tahun ini objektifnya ialah lebih kepada untuk memupuk kerjasama dalam kalangan pelajar dan warga SMK GPI dalam melaksanakan acara yang ulung kali diadakan. Selain itu objektif Hari Kemuncak Kurikulum ni lebih kepada untuk melahirkan generasi yang mahir dalam bidang keusahawanan. Okey, baiklah cikgu. Sekolah kita kan mestilah kena gempak kan? Apa kelainan dan keistimewaan Hari Kurikulum kita pada tahun ni? Okey, antara kelainan yang dapat kita pamerkan pada Hari Kemuncak Kurikulum pada kali ini ialah kita menggunakan sistem kupon untuk jualan, kerana 2 tahun lepas semasa kita mengadakan hari Koko, kita menggunakan pembayaran secara wang tunai. Selain itu kita juga ada menyebut beberapa gerai daripada luar. Contohnya kita ada aktiviti berkuda dan memanah yang jarang diperkenalkan di sekolah-sekolah lain. Selain itu kita terdapat 14 gerai makanan dan minuman yang menggunakan konsep food festival, di mana kita tempah sebanyak 4 buah kemah kenduri yang kita letak di dataran, dan kita susun di sekeliling kemah tersebut meja-meja makan untuk memudahkan para pengunjung. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Dan seperti biasa, liputan ini tidak akan berjaya tanpa usaha dan komitmen daripada kru TVPSS SMK Gua Perahu Indah yang sentiasa bekerja keras di depan dan di belakang tabir. Inilah barisan kru TVPSS SMK Gua Perahu Indah yang menjayakan liputan sepanjang masa. Saya selaku Assistant Director ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sentiasa setia bersama kami. Semangat anda sangat kami hargai. Saya selaku Director pula ingin merakamkan penghargaan buat semua kru TVPSS yang bertepus lumus untuk menjayakan liputan pada hari ini, sama ada di depan kamera atau di belakang tabir. Kru TVPSS SMK Gua Perahu Indah sign out.